Hello guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, wadamu. Welcome back to my YouTube channel geng. Okay geng, hari ni adalah hari keesokan harinya, iaitu hari di mana semalam aku pasang speaker balik selepas track day. So sekarang ni, hari ni awak nak pergi Fancy Audio Bukit Jelutong balik. Atas sebab hari tu ada tune sikit lah. Lepas pasang switch belakang, pasang DSP, power amp semua. So sekarang ni kiranya awak nak pergi ke sana balik untuk proses tune balik. Dan kita tengok apa kejadian untuk hari ni. Okay, so stay tune guys. Awak sebenarnya hari ni kurang sihat sikit, tapi kira tak apalah, demi untuk korang, demi untuk konten, no problem lah. So let's go guys. Macam biasa, subscribe tu gratis. Mantap. Let's go. Hello geng, aku sebenarnya dah sampai dah di Fancy Audio ni. Dari senang kata dah sejam 10 minit lah aku kira aku dah sampai. So aku tadi tertidur kejap tau. Aku dah makan ubat semua sebab hari ni aku kurang sihat sikit. Bukanlah kurang sihat, hari ni dah hari ke, selepas Sepang tu hari ni kira hari ke 3 ke 4. Kiranya dah makan ubat benda semua. Biasalah makan ubat ngantuk kan. So Alex pun tengah tune aku punya kereta. Okay, kali ni aku sempat sebab aku dah cakap dengan tim Fancy suruh kejutkan aku, sebab aku tidur tadi. So Alex pun dah sampai, dia tengah tune guys. Alright, so jom kita masuk geng. Sambil-sambil dia tune, sambil-sambil tahu akan tunjuk lah apa kedai dia ni jual. Okay, sebenarnya kenapa kau tune lagi? Bukan ke dah tune? Bukan ke dah buat baru ni? Bukan ke sebelum ni dah tune? Okay, sebenarnya yes, memang aku dah tune. Memang aku dah orang kata dah siap apa benda semua lah. Tapi orang kata benda tu macam tak cukup lah geng. Dia kiranya macam kau rasa macam alamak, kurang sikit lah, kurang tu sikit lah. Okay, tapi Mr. Alex, awak bagi tahu dia, ni yang best lah kalau kita buat di Fancy Audio. Macam lagi-lagi di Bukit Jelutong ni kan, aku pasang kat sini, buat kat sini benda semua. So dia kata apa, okay tak apa, datang. Nanti bila dah pasang apa benda semua barang, datang kita tune balik. Okay, semalam ada tune apa benda semua, tapi Alex suruh try dulu. Okay, aku dah try apa benda semua, okay je sebenarnya. Tapi bagi awak, okay Alex, awak nak try yang Alex cakap feel yang satu lagi tu. Alex kata dia yang ada satu lagi setup yang sedap punya. Sebelum ni dah tune Alex mungkin ingat awak dah puas. Tapi biasalah bila dah main macam ni, kau rasa macam alamak, kurang ni dah pula kan. So Alex tolong buat satu lagi untuk kita tahu. Dia buat lagi, dia tune lagi. Okay, awak you try kali ni pula, kita tengok macam mana. Okay, so alright guys, macam biasalah, setiap kali awak datang di Fancy Audio, apa yang ada di sini, the main kalau korang masuk, of course ada speaker lah. Okay, memang dekat sini memang sangat memfokuskan kepada speaker guys. Yang ni aku pun nampak lagi yang carbon fiber lah carbon fiber. Aku baru perasan sebab ini tadi dia orang bagi tahu. You tahu kan speaker punya casing ada carbon fiber? Aku cakap tak tahu. Rupanya ada yang buat ni. Dia orang tunjuk aku tadi. Nampak? Carbon fiber, tapi kalau macam ni dah main 3-way, letak kat pillar tu dah tak nampak carbon belakang kan. Cuma dia mungkin bunyi ada lagi best sikit lah. Alright, under si subwoofer, speaker. Memang sangat banyak geng. Memang sangat banyak. Okay, kita pergi sini jap. Okay, speaker dan speaker geng. Macam-macam ada. Kalau korang nak tahu, korang nak tengok konten sebelum ni, apa itu 1-way, 2-way, 3-way, 4-way, sebagainya, korang boleh tengok konten aku sebelum ni. Sebab kita ada cerita lah pasal 1-way, 2-way, 3-way, 4-way semua. Okay, tu dia tune. Okay geng, so sekarang ni aku nak bercerita sikit lah pasal speaker ni kan. Sebelum ni ada yang bagi komen lah, awak buat speaker
sampai harga RM10,000, awak rasa berbaloi ke awak? Bukan ke benda tu awak boleh buat sedekah ke, awak boleh buat tu ke, boleh buat ni ke, or whatever lah. Okay, so first of all awak nak jawab dulu lah. Untuk ada yang komen lah pasal awak buat tu buat ni, baik sedekah awak. Okay, macam ni kan, kalau awak tunjuk awak bersedekah, korang kata awak menunjuk. Kan kalau awak support orang tu orang ni, korang kata awak itulah inilah, mementingkan orang Malaysia lah, tak pentingkan orang lain lah, itu ini. So bagi awak macam ni lah, apa yang kita buat, apa benda semua, itu urusan kita dengan Tuhan lah. Macam awak ada kerja awak buat, almost setiap seminggu sekali mesti ada. Bukan seminggu sekali lah, kadang seminggu sekali tu busuk-busuk lah. Seminggu 2 kali 3 kali kadang-kadang kita ada je sedekah kan. Tapi benda tu sebabkan bila orang dah cakap awak, kau baik bersedekah awak daripada habis speaker buat beribu-ribu kan. So ni awak dah jawab. Harap-harap netizen-netizen yang kecam tu faham. Okay, aku dah bagi tahu dah yang aku pun ada buat benda yang macam tu, cuma ni aku tak bercerita. Okay, so apa lagi sekarang ni orang kata, "Wop, habis speaker 10k berbaloi wop." Sekarang ni kita nak masuk part yang best lah sebenarnya aku nak cerita. Okay, speaker korang habis 10k, korang tanya awak puas hati ke tak puas hati awak? Jawapan dia adalah bagi awak lah, sangat puas hati lah. Aku tak rasa satu benda macam ni kita panggil satu benda yang aku rasa bila aku buat sesuatu tu, macam buat speaker ni, aku tak rasa macam sia-sia. Tak, sebabkan aku rasa bila kita buat speaker ni, setiap orang bawa kereta, kalau tak ada speaker, tipulah korang boleh drive kereta. Macam baru ni seminggu tak ada speaker disebabkan awak masuk Sepang. Jujur kan aku cakap, demi Allah, aku cakap memang tak best bawa kereta aku. Aku rasa macam, aduh, terpaksa buka phone satu lagi. Okay, macam ni, aku buka phone satu lagi, aku buka lagu. Okay, contoh macam ni. So memang bunyi tak best lah. Okay, contohlah dia jadi macam tak best. So bunyi pun pelik apa benda semua kan. Takkan nak sambil bawa pakai headphone, kan ada orang horn ke apa benda ke, kita tak tahu lah, ada ambulans lalu ke apa, kita tak tahu. Okay, so pada pandangan awak lah, sebenarnya speaker ni ada macam-macam. Ada macam-macam bajet. Ada yang harga daripada dekat Fancy Audio ni pun, Bukit Jelutong ni pun macam-macam. Ada yang daripada beberapa ratus, ada yang 1,000, ada yang 3,000, ada yang 5,000, ada yang 10,000, ada yang sehingga 20, 30, 40,000 pun ada speaker guys. Sebenarnya cumanya benda ni bergantung pada bajet korang. So bagi awak, benda yang apa yang sekarang ni yang Mr. Alex buat dekat kita awak, bagi awak sangat puas hati lah. Dan lagi satu, kalau korang tanya awak dari segi speaker yang sekarang kat kita awak, puas hati ke tak puas hati awak? Sekarang ni you guys nak tahu kan. Jawapan dia adalah awak sangat puas hati. Yang disebabkan apa? Disebabkan speaker yang sekarang ni lebih buatkan awak tenang, lebih buatkan aku rasa macam chill, relax, santai dan sebagainya geng. Okay, disebabkan bila kita drive, kita memang memerlukan speaker yang sedap. Speaker standard pun okey je, tapi bila speaker korang dah macam contohlah, kalau kereta korang speaker yang standard, korang banding dengan kereta awak, okey, untuk My VG3 lah, okey, memang korang akan rasa perbezaan yang bila sambil drive. Macam dulu awak suka exhaust bising, kalau boleh sekarang ni, kalau boleh awak nak senyapkan exhaust balik lah. Okey, tapi mungkin tu tak adalah. Kadang-kadang ada juga aku layan exhaust, aku tutup lagu, tapi aku banyak buka lagu berbanding layan exhaust sekarang ni guys. Okay, so macam sekarang ni apa tengah buat, Mr. Alex tengah tune lagi. Kita tahu punya speaker, kita tengoklah marem ke tak marem. Korang stay tune guys. Okay guys, so tadi aku dah jumpa Alex, benda semua. So dia masih tengah tune. Okay, so sekarang ni geng, kita masuk lah. Kita tengok apa yang ada di dalam Fancy Audio. Macam biasa, apa yang ada di dalam Fancy Audio, barang-barang untuk lampu. Korang nak tukar lampu daripada halogen to LED, korang nak tukar lampu halogen to projector LED pun tak ada masalah. Okay, so steering carbon, untuk steering GR pun ada. Alright, for Pro 2 boleh masuk, insyaAllah Pro 2 boleh masuk, Toyota boleh masuk. Yang ni awak katakan tadi, lampu LED. Okay, Blopang, satu brand yang kukuh. Okay, sama juga brand ni, Ford Dayo
So ada macam-macam brand. Okey, dekat bahagian atas tu bukanlah kotak yang kosong. Bahagian atas itu adalah kotak yang berisi barang Android player. Okey, kalau kotak tu kotak lampu, maka berisilah lampu. Okey, sama juga macam kotak-kotak dekat sini, geng. Okey, macam ni. Tengok lampu siap boleh adjust brightness semua. Ni aku pun baru tahu sekarang ni, geng. Selama ni datang review ni baru sekarang tahu. Oh, lampu ni boleh adjust, geng. Dia boleh adjust. Harga pun tak ada mahal sangat, 400 lebih boleh dengar lah. Kalau ikutkan untuk lampu-lampu macam ni, sebab fancy audio, dia jual barang-barang yang berkualiti tau. Dia bukan jual barang-barang yang cap-cakiak, geng. Okey, yang ni aku first time tengok ada jual meter ni. Yang ni first time aku tengok ada jual meter OBD2 ni maknanya MyVG3 boleh masuk lah. MyVG3, Beza, Azia baru. Okey, sebab ada OBD1, OBD2. Dia punya apa, sambungan dia tu. Okey, tu pun ada barang-barang. Itu barang Alphard Willfire. Okey, macam ni LED. Yang ni yang macam awak pakai ambient light. Okey, walaupun korang kereta biasa, korang nak feel macam kereta mewah, pasanglah LED, guys. Boleh dapat di Fancy Audio Bukit Jelutong, geng. Okey, jom kita tengok apa lagi. Macam biasa LED. Lampu depan korang pakai halogen, tukar ke LED, no problem, boleh dapatkan di sini. Lampu signal pun boleh dapatkan. If nak tukar LED, sama juga awak pun dapatkan di sini sebenarnya. Lampu LED signal. Alright, yang ni. Okay, ada juga ini barang-barang audio lah, untuk wiring. Barang-barang audio, wire-wire apa benda semua. Ini lampu kecil tu LED terang. Okay, yang ni awak ada satu pasang kereta family awak. Okay, so yang ni, yang ni Azure Eyes MP5. Jahat tapi okey, sebelum konten ni awak ada cerita pasal apa itu double DIN, single DIN Android player. So double DIN, single DIN ni ada. Okey, tapi bagi awak lebih suka Android player lah, guys. Sebenarnya sebenarnya lah, kadang-kadang kita buka YouTube kan, kadang-kadang buka Google Map. Okay, banyak kan wire-wire dia. Ni semua wire-wire yang untuk audio. Okay, so macam-macam. Ni apa? Temper glass. Dia ada juga. Temper glass ada ini menarik, geng. Yang ni temper glass pun kalau korang nak dapat kan boleh ada. Aku pun teracun ni aku tak pasang lagi ni. Okay, nanti nak ingat nak pasang Okay, nanti kita bincang dengan macam ni. Padahal boleh je dapat kat Shopee, kan. Cumanya barang-barang macam ni korang berani ke dapat dekat Shopee, kan. Okay, kalau tiba-tiba datang-datang pecah ke apa, pisang. Datang-datang ke apa, crack. Sebab dulu awak beli kat Shopee, dia bukan gelas tau, dia plastik macam tinted tu. Jangan menyesal beli Kalau ni memang betul kaca, gelas. Okay, ni nantilah tengok macam mana. Okay, so tu dia yang tadi kita review. Dia sebenarnya banyak juga lagi. Aku banyak benda yang aku baru perasan. Bawah ni aku tak pandang kat selama ni tau. Bukan tak pandang cuma aku tak perasan. Ni Japan punya. Okay, untuk orang yang merokok, ni awak dapatkan. Okay, boleh dapatkan di Fancy Audio. Aku beli kat sini, Fancy Audio Bukit Jelutong. Sanitize pun ada Padahal benda-benda ni benda-benda kecil kan, tapi tu dia penting. Tinted pun ada. Ini tinted dia orang bawa daripada brand Ravo, okay. Ada macam-macam dia punya kualiti tinted. Ada dari segi apa itu VLT, UR, IRR. Kadang-kadang orang baca UV 99, tapi harga tinted RM99. Korang jangan samakan. Korang kalau tengok, korang cuba tanya dia orang VLT dan juga IRR dia. VLT tu adalah tahap kegelapan bernama IRR. Kadang-kadang orang UV 99%, IRR 80%, tapi harga RM99. Harga satu pintu kereta, satu kereta RM40. Tapi korang cuba try tanya IRR dia, infrared rejection dia. Kadang-kadang infrared dia dalam 50% ni. Kadang-kadang orang banyak tak tahu. Orang fikir UV 99 dah kira power. Okay, dia yang penting IRR. Okay, nombor plate jangan nampak, kan. Okay,
Sekarang ni dekat depan kita ada kereta Porsche. Okay, kereta Porsche ni sebelum ni dia buat speaker Alex dengan you. Ni dia Alex. Speaker DSP semua. Tapi DSP ni I tengok macam lain, macam besar. Besar Alex. Kalau Alex boleh cerita berapa harga dia Alex ni? 6,000 lebih ni saja. Walau weh. Ui berat. Berat geng. Ui I tak berani angkat. Berat geng. Dia punya berat dia lain macam kalah laptop tu. Berat dia berat rim awak sebiji geng. Berat. Memang berat geng. Aku rasa kalau tak Myvi tu drop horsepower tu. Tak ada sampai Tak ada. Tapi berat. Serius geng. Aku rasa macam angkat rim aku. So dalam dia ni pun memang handsome. Yang ni Alex dia kira buat apa? Dia cabut wire ke? Dia ini dia mau removekan itu dia mau beli baru nak kita. Alex kata ni Alex punya kawan. Ini owner dia tukar kereta macam itu kita Melayu panggil macam tukar baju. Tukar kereta macam tukar baju. Dia keluar kereta aja. 3 bulan aja sudah bagi pasang DSP semua. Okey. Tapi ni geng lagi selesa geng dalam dia geng. Sebab Abu ada satu dengan kawan Abu ada kedai, bukan kedai lah, maknanya kita kedai rap. Ada satu tu Toyota Supra Mark 5. Tapi yang ni aku rasa ni lagi selesa lah Porsche. Dia tak sempit sangat lah. Nice lah. Ni apa sunroof geng? Ada sunroof baru tahu Okay, handsome. So kau bayangkan fancy audio Bukit Jelutong, Porsche yang mau datang. So apa tak lagi kereta-kereta kita yang kereta Marhain ni kan, Pro 2 ni aku rasa macam bangga parking sebelah BM Parking sebelah BM kan kau tengok. Ambil gambar sikit. Kecak. So tak ada hal, datang je. Sebenarnya okey je kan, kau datang je. Fancy okey ni, tak ada kerek-kerek lah. Kau kereta Pro 2 Azia ke, dia orang tak layan ke apa, tak ada geng. Kau datang je geng. Okay, Carbon Ori geng. Owner ni banyak gila lah. Kawan Mr. Alex tukar kereta lagi. Kalau aku ni kan mungkin dah berapa tahun setelah kalau aku pakai sekarang sampai aku kahwin lah. Aku pun tak tahu kahwin bila sampai I kahwin tu. Tapi kereta-kereta macam ni geng memang standard Aku perasan kalau kereta-kereta macam ni dia orang selalu kalau pakai sekejap-sekejap dia orang tukar-tukar kan. Nak jaga dia punya sentimental value dia. So okay geng, selepas dah cocak tadi tengok kereta Porsche. So now the moment of truth iaitu Alex nak final tune. So kita jangan kacau mana Alex akan berluar je. Sebab tuning adalah rahsia lah. Kalau nak tahu korang kena datang ke Fancy Audio Bukit Jelutong geng. Jumpa Mr. Alex. Ini rahsia geng. Kalau orang dah tahu nanti dia tiru geng. Kalau nak tahu kena datang sini. Bukanlah kita sombong ke apa. Maknanya korang datang jumpa Mr. Alex geng. Okay. So aku tak nak kacau Mr. Alex. Biar ada ni geng. So sekarang ni kereta awak tengah tune lagi. So dah nak siap dah. Awak pun dah tak sabar. So nanti kita stay tune, kita tengok sama-sama apa kejadian dia guys. Okay. So sudah. Mari kita saat yang terakhir. Mari kita try geng. Bismillah.